Kalau anda umur 25 tahun tapi masih lagi tak ada simpanan, ini bukan masalah duit, ini masalah cara fikir. Pertama sekali, bezakanlah kehendak dan keperluan. Tak semua benda yang anda nak tu adalah satu keperluan. Anda muda lagi, tahan sikit enjoy yang akhirnya buat anda sendiri akan rugi. Yang keduanya, jangan harap satu sumber income je. Carilah pendapatan sampingan. Buat dropship ke, jadi ejen ke, yang penting duit masuk lebih dari satu. Yang ketiga, jangan gata-gata nak buat hutang awal-awal. Kereta baru, personal loan, kad kredit, kalau urus duit pun tak lepas, itu bukan gaya hidup, itu perangkap. Yang keempat, mula simpan dan labur. Buka akaun ASB tabung haji simpanan emas. Jangan tunggu nanti kaya baru nak simpan. Sebab orang kaya, dia jadi kaya sebab dia simpan dulu. Yang kelima, jangan lupa ibu bapa. Walaupun sikit, itulah kunci rezeki anda lebih luas. Pasang target. Financial freedom sebelum umur 30 tahun. Kalau anda dah buat semua ni, percayalah cakap saya, satu hari nanti, anda akan berterima kasih pada diri sendiri. Kalau mesej ni kena dengan awak, drop lah thumbs up dekat ruangan komen. Emas, pasport kekayaan kita semua.